Sasaran rasmi pingat kontijen negara untuk Sukan SEA 2025 dijangka hanya diumumkan pada bulan November depan. Menteri Belia dan Sukan Hanayo berkata perkara itu masih dalam penelitian dan belum dimuktamadkan. Ujarnya seperti mana dinyatakan sebelum ini, sasaran pingat bagi Sukan SEA 2025 ditetapkan mengikut jumlah keseluruhan, bukan mengikut pingat emas, perak dan gangsa. Ini berdasarkan cadangan dan saranan pakar dari Nippon Sport Science University NSSU di Jepun. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar selepas menghadiri Majlis Perasmian Kejohanan Wushu Wanita ASEAN China 2025 yang disempurnakan Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail di Seremban semalam. Yang turut hadir Presiden Persekutuan Wushu ASEAN China Datuk Dr. Chong King Fat dan Setiausaha Agong Persekutuan Wushu Antarabangsa Zhang Yuping. Sementara itu, dalam perkembangan lain, Hena memberitahu kementerian itu giat melaksanakan projek pembangunan infrastruktur sukan di seluruh negara. Ujar beliau, di Negeri Sembilan terdapat 15 projek pembangunan yang dilaksanakan pada tahun ini dengan kos keseluruhan RM144 juta. Tambahnya, daripada jumlah itu, 4 projek telah siap, 5 dalam pelaksanaan, manakala 6 lagi dalam pra-pelaksanaan.